Roblok. Siap sudah lesen dengan road tag. Pastikan hidup. Okey. Selamat aku. Lesen tak bawa, IC tak bawa. Nasib baik tak kena tahan. Jangan kat kayu lagi. Sungai Buah. Tu dia buah macam-macam ada. Mutan ya tak? Sungai Buah. Naik cari buah kat Sungai Buah. Buah apa dah sini? Cari buah tak apa, jangan hamai sini cari buah hati pula. Cari buah hati bahaya. Hati-hati ya. Tak balik lagi. Boleh duduk sini nah. Buat apa aja jom. Halo. Assalamualaikum. Pak abang. Hari ni baru nak buat recovery ride setelah sekian lama balik daripada Big Hill tu kan. Biasalah balik ride jauh-jauh ni dia jadi malas semacam. Jadi segan, penat. Pasal kita dah buat satu epic ride kan. Kita rasa macam kita dah achieve apa yang kita target tu. Lepas tu mulalah kemalasan melanda. Nak recovery, nak pegang basikal pun malas. Yang kata pegang nak basuh basikal pun tak basuh-basuh lagi. Itulah masalah aku. Hari ni short ride lah, pusing-pusing. Kejutkan balik kaki kan. Dia duduk lena lama sangat bagi dia bangkit balik. Nanti next ride ada BRM 400 km. Nanti berapa bulan? 15 bulan. Untuk siapa-siapa yang join nanti kita jumpa kat sana lah now. Kalau jumpa tegur-tegur lah. All the best untuk semua yang menyertai nanti 400. 400 ni ada orang kata odek yang paling susah. Lagi susah daripada 600. Kata orang lah. Aku rasa sama odek ni semua susah. Tak ada yang senang. Yang senang kayu 50 kilo senang. Odek semua susah lah. Orang putih kata apa? It never get easier, you just get faster lah. Tu je. Pasal apa 400 ni dia kata confirm hang akan menempuhi malam lah. Laju macam mana pun mesti kena tempuhi kegelapan. Bila dah masuk malam adalah cabaran mengantuk tu. Itu ya sebenarnya cabaran dia. Nak manage kita punya kemengantukan. Nak tidur ke, tak nak tidur ke, power nap ke, benda-benda tu lah. Okay. So, route review hari tu BRM 600 Big Hill tu. Pada aku Big Hill yang paling susah sekali lah dalam hidup aku. Gila betul. Naik Cameron 2 kali. First pace tu okey lah. Naik Cameron daripada Ipoh, Simpang Pulai naik Cameron. Kaki ada lagi. Boleh lah senyum-senyum lagi. Naik sampai atas. Okey. Sampai checkpoint pertama okey lagi. Sampai ke Gua Musang tu. Hang layan lodging tu kan. Mulalah kaki tu duk kembang kempeh kaki kan. Mulalah nak pedih. Sampai Gua Musang ingatkan habis dah. Dia bagi rolling tak ada habis. Sampai ke sudah abang. Gua Musang tu sampai ke mana Manik Urai ada berhenti rolling dia. Pada aku rolling tu yang buatkan kita seksa jiwa. Ni jalan main kat mana ni Zat.
Aku pun tak tahu jalan kat ni main galu ya. Kat Sungai Buah. Dah jauh pusing-pusing tak tahu nak pergi mana. Nak lalu jalan besar tu banyak kereta. Lalu kat kampung-kampung ni okey lah, relax sikit, tengok pemandangan pokok kan. Orang tengok orang jalan dia tu. Tu. Oh dia kan. Rumah atas bukit. Mesti rumah ketua kampung. Sampai mana tadi? Sampai ke Gua Musang ke Manik Urai. Sampai Manik Urai tu habis dah kaki. Lepas tu Manik Urai patah balik. Lalu Felda Ring lah, mana lah. Time tu memang survival je lah. Kaki memang tak ada dah, habis. Out. Tinggal zon 1 aja. Lepas tu layan lodging balik. Lodging sampai naik sampai Blue Valley tu. Tu yang paling seksa. Aku pun tak tahu macam mana boleh survive sampai ke atas tu. Sabar je lah. Tapi syukurlah semua selamat sampai kan. Siapa-siapa yang join tu tahniah lah. Habis ke tak habis ke, tak kisah. Yang penting kita cari pengalaman baru kan. Kita ambil buat sempadan. Aku pun try berapa kali ya. 3 kali kot buat big hill. Semua tak pernah 40 jam. Mesti 40 lebih. Mula-mula aku buat 45 jam kot. First dulu. Lepas tu DNF. Lepas tu 58 jam. Kali ni okey lah. 43 jam lah. Tu pun asyik baik dia bagi masa extend 3 jam kan. Kalau tak lepas lagi. Tak apalah. Sonok-sonok saja. Okay. So, apalah aku kayuh dulu. Ada orang duk tanya, banyak orang duk tanya aku punya gearing. Orang duk tanya gear apa aku pakai untuk big hill hari tu kan. Nanti aku share sikit lah. Hari ni pun tak ada topik apa sangat lah. Just kayu pusing-pusing je. Nanti aku share lah aku punya gear basikal aku. Siapa yang nak info nanti aku bagilah. Alright, jom kayu dulu. Pusing. Oh ni apa? Bagusa. Baru nak kayu ada bau roti canai pula dah. Makan lu. Kayu tak tahu mana, kira nak makan roti canai saja. Mai kena roti canai lu. Tak. Rusa pun ada. Siapa suka makan rusa. Ni ada kambing pun ada. Kambing bek-bek. Mana kambing tadi? Kambing bek-bek. Kecil comel. Kambing katik lah. Siapa tak suka mandi boleh kawan dengan kambing lah. Roti canai ada. Nasi biryani ada, nasi lemak ada. Ini apa special dek? Okey. Aku makan nasi lemak dengan teh tarik kan. Nak makan kambing macam kambing pula. Nak makan rusa macam awal sangat. Belum tengah hari lagi, pagi lagi. Kat sini ada rusa, ada kari rusa apa semua, sedap agak. Boleh tahan lah, boleh tahan. Makan ni lah. Makan nasi lemak dengan teh tarik. Jom. Oh, sedap. Balik hari tu Big Hill tu. Turun berapa kilo aku turun? Aku ingat dalam 2 kilo lebih. Berat turun. Memang biasa kan, ride jauh-jauh tu memang macam tu lah. Tapi turun sekejap je. Lepas tu dia punya selera datang. Ui.
Kira nak makan ni tak berhenti. Asal jumpa kedai makan ni nak berhenti makan. Jumpa kedai makan nak berhenti makan. Lepas tu naik balik. Naik balik. Lepas tu sama. Biasa. So, normally dalam seminggu tu lah kita nak recover balik. Makan tu kena kita makan je lah apa-apa supaya kita punya badan rehydrate balik, tepat balik kita punya glycogen yang dah hilang tu kan. Makan je lah apa nak makan bantai kan. Lepas tu aku balik tu tangan sakit besar. Tangan kebas dalam 3-4 hari tak baru nak elok. Tangan buntut biasa lah, buntut mesti rabaknya. Pun lebih kurang lah 3-4 hari baru kembali normal balik. Ni perkara-perkara biasa lah bila kita long ride tu. Dia akan berlaku lah benda-benda tu. Kita kena bagi masa dia untuk recovery lah. Lagi satu dia jadi macam orang putih panggil brain fog lah. Dia jadi bodoh sekejap. Jadi bodoh 2-3 hari kan pasal kita punya badan dehydrate. Kadang kita punya pemikiran tu duk melayang 2-3 hari. Nanti lepas tu dia okey balik lah. Biasa lah tu kan? Okey lah. Aku makan dulu. Sekejap lagi kita sambung sembang. Nanti aku tunjuk aku punya gear lah no. Lapak-lapak makan dulu. Jemput tengok ya. Alhamdulillah. Okay, let's go. Okey lah. Alhamdulillah dah kenyang. Jom lah balik. Kayu sikit makan banyak. Bila nak kurui ha. Tak duduk komplain tak kurui kan. Itulah masalahnya. Okey jom. Balik lah. Perut dah kenyang. Jadi malas nak kayu. Let's go. Perayaan ni. Tarian. Sip lagi kat tarian. Ada korang tau. Bang. Kena. Welcome to Nilai. Okay. Alright. So, mainlah aku share sikit aku punya gearing basikal aku untuk aku punya kayuhan jarak jauh aku lah. Aku share sikit lah. Kalau hampa nak ikut, tak nak ikut pun tak apa. Masing-masing punya cara. Nombor 1, aku punya chainring depan. Gear depan aku pakai Shimano Ultegra hak lama punya 50-34. Tu yang paling kecil lah kalau untuk Shimano Road punya. Kalau ada lagi kecil aku akan pakai lagi kecil. Hak ni paling kecil 34. Kalau GRX tu dia ada lagi kecil. Tapi kalau untuk road punya 34 lah paling kecil. Okey, itu yang depan. Okey, untuk keset belakang ni aku pakai 1140. Hak ni aku punya toyol aku lah. Penyelamat di kala aku menderita. Kalau kayuh naik basikal, naik bukit tinggi-tinggi tu, pacak-pacak. Inilah penyelamat dia. 1140. So untuk masuk 1140 ni, 3 benda hampa kena tukar lah. Nombor 1 dia punya
rantai lah. Rantai kena tukar pakai rantai yang sedikit panjang. Okey. Supaya dia boleh cover kaset yang 40 tu lah. Lagi satu dia punya road link. Ni dia panggil road link lah ni. Untuk panjangkan dia punya RD belakang ni. Supaya dia boleh cover semua. Dia boleh naik sampai gear yang paling atas lah. Kalau ni tak ganti, memang tak boleh naik gear yang last tu. Sebab tu je lah. Bukan ada nak tukar apa pun. Rantai dengan dia punya road link. Yang lain okey, boleh pakai balik. Depan pakai sama pun okey. Cuma ukur rantai tu bagi dia cukup lah, kepanjangan dia tu cukup untuk naik ke gear yang paling atas. Lagi satu dia punya B screw ni. Ni dia panggil B screw. Ni hangpa boleh adjust lah. Buka dia ke bawah sikit. So dia boleh adjust bagi dia panjang sikit lah. Yang tu dia punya adjustment dia. Okey, setakat tu lah aku punya giring-giring simple untuk basikal tua. Sesuai lah untuk orang tua. Aku punya motor, kalau boleh gear tu buat yang paling senang supaya kita tak tersiksa bila kita kayuh. Baru boleh enjoy kayuh kan. Ini kalau gear berat-berat, kalau kaki kuat okey, tak ada masalah kan. Macam aku kaki tak kuat. Kalau gear tu jenis kecil, aduh siksa. Tak enjoyable lah. Bila gear kita sesuai dengan kemampuan kita, barulah kayuhan kita tu kita boleh enjoy lah. Boleh lah tengok kiri kanan kan. Menikmati pemandangan. Bila kita punya kaki tu tak berat sangat nak kayuh. Kalau tidak, kita duk fokus nak memanjat tu, sampai tak ada nak tengok apa, kita pun tak enjoy bila kita berkayuh. Okey. Itu aku punya mantra lah, kan. Get the easiest gear possible yang boleh masuk dalam basikal hangpa. Ini pun kalau boleh lagi besar kaset tu, kalau boleh pasang aku akan pasang lagi besar. Okey. Buat waktu ni saja yang ada, pakai lah no. So setakat itu sajalah aku punya kongsian aku kali ni. Simple saja. Pada semua yang masuk Odeck 400 tu, all the best. 400 ni dia kena kontrol sikit korang punya pace lah, sebab dia akan melalui malam. Jadi kena standby peralatan untuk ride malam korang lah. Yang penting lampu kena ada, lampu depan, lampu belakang. Kalau boleh pakai jersey, pakai reflektor, pakai jersey yang cerah sikit supaya orang boleh nampak kita lah kan. Itu je. Lain-lain okey lah, dia sama je macam Odeck lain. Okey, seksa dia sama je, cuma ada tambahan sikit lah. Okey, so nanti jumpa di sana lah. Nanti kalau sempat aku buat video lah untuk Odeck 400 nanti. Okey, itu saja. All the best. Jumpa lagi lain kali. Bye-bye.